Sawadika, hari ini saya buat agar-agar sirap ros yang lembut dan sedap. Masukkan 2 liter air ke dalam periuk. Masukkan serbuk agar-agar. Saya guna agar-agar Thailand brand 2A. Masukkan 10 gram ataupun 2 sudu besar. Kacau sedikit. Kemudian biarkan selama 10 minit. Okey, sementara tu kita rendam biji selasih. Saya guna setengah bungkus biji selasih. Masukkan air. Kita kacau sikit. Okey, dah cukup 10 minit. Kita buka api. Masak sampai mendidih dan agak-agak larut. Okey, dah mendidih. Dah mendidih, kita kena cek tengok ya. Agar dah larut ke belum. Tak ada bintik-bintik tu maknanya dia dah larut lah. Biasanya kalau dah mendidih elok tu, dah larut lah. Masukkan hampir 1 cawan gula, sedikit gula batu, daun pandan, sirap ros, kacau sampai gula larut, masak sehingga mendidih. Okey, dah mendidih, kita keluarkan daun pandan. Masukkan biji selasih, kacau. Okey, kita tutup api. Masukkan ke dalam bekas. Tunggu sehingga sejuk, tutup, masukkan ke dalam peti ais. Sedap dimakan sejuk-sejuk.